Dalam episod kedua di Jakarta, aku akan bawa korang jalan-jalan dekat Tamrin City yang merupakan tempat wajib singgah di Jakarta. Kemudian aku akan tunjukkan kat korang hotel-hotel lain yang berdekatan dengan kawasan ni selain Escort Hotel. Aku akan tunjuk juga kesan-kesan rusuhan yang berlaku di Jakarta baru-baru ni. Shopping kain baju kahwin di tempat yang sama, designer terkenal Malaysia ambil kain diorang. Dan last kali kita makan ikan terbang yang terbaik di Indonesia. So, jom layan video hari kedua di Jakarta. Kalau korang suka, jangan lupa like, komen dan subscribe. So, kalau daripada hotel, kalau nak pergi ke Grand Indonesia, ni mall yang besar lah dekat Indonesia, lalu sini je. Ada dekat tempat masuk kat situ. Ni atas jalan ni. So, kalau sekarang ni nak pergi Tamrin, kita lalu ke sini. Jalan kaki je semua. Sebab hotel Escort ni dia dekat tengah-tengah tau. So jalan sikit je dah nampak dah. Ni lah Tamrin City. Kalau nak cari telekong, sejadah, kain plekat, apa lagi lah, baju batik ke, baju yang dah siap, baju muslimah kan. And makan-makan pun sedap. Selalu aku akan makan dekat sana. Ada satu kedai yang sedap lah. Aku selalu makan tu dekat bawah ni, nama dia Dikos. Yang ni memang sedap lah, ada masakan Indonesia, boleh pilih-pilih lauk semua. Tapi kalau korang nak makan bakmi ke, nak makan gado-gado, ayam penyet, semua ada kat atas ni. Okay, ni kedai Dikos lah. Nak makan nasi goreng boleh. Makan macam goreng-goreng macam ni, lauk-lauk lah. Harga dia pun okey juga. So kalau nak masuk ke dalam Tamrin City, lalu sebelah dia je. So ni adalah Tamrin lah. Dan baju semayang, jubah, tudung. Oh, kita lalu sini. Ni pagi-pagi tak banyak kedai buka. Belanja silakan. Besar rumputnya. Lagi satu sebab ada riot kat sini. So kedai tak banyak buka. Tamrin City ni kalau korang nak bayangkan, dia macam kompleks PKNS Shah Alam tu, tapi dia macam 30 kali ganda tau besar dia. Mall ni dia ada 10 tingkat, tapi biasanya yang aku pergi lantai bawah dengan lantai 1 sahaja. Yang atas-atas tu aku tak pernah pergi, tapi kalau tak silap dekat atas tu dia ada jual barang kelengkapan umrah. Dan juga ada taman permainan kanak-kanak juga dekat atas tu. Siapa yang dah pernah datang sini, diorang mesti tahu betapa besarnya tempat ni. And boleh sesat kalau tak ingat jalan. Masa aku first time sampai dulu pun sama. Aku pun sesat kat dalam ni. Sebab aku nak balik ke hotel aku tak jumpa exit je. Kalau dekat bahagian bawah ni, dia banyak kepada pakaian macam jubah lelaki, kain semayang, sejadah, barang-barang yang macam ni lah. Kalau dekat atas pula, dia banyak baju perempuan dan lelaki yang dah siap. Kalau di keluar sini, ni ada tempat-tempat makan. Dekat situ boleh masuk lagi satu building. Tapi actually dia atas ni building yang sama. Dekat bawah ni dia ada jalan. Dekat sana tu besar lagi sampai ke belakang. Ni tingkat bawah tadi kita pergi. Sekarang kita naik tingkat atas. Ni baju yang dah siap lah. Kedai ni aku selalu beli baju untuk baju kerja lah. Ni macam Indonesian style. Tapi dia ada yang kerja juga. Ada baju batik, baju yang macam ni boleh buat pergi kerja lah. Baju ni sedap juga. Harga pun okey lah. Tamrin ni memang tempat orang Malaysia shopping lah. Mahir benar. Tapi mostly perempuan ni baju lah banyak kat sini. Aku nak beli benda frame-frame macam ni sebab dia punya ni lawa, tapi susah nak bawa balik. Macam ni kan, lawa gila tu, gantung kat rumah. Kat sini ada dia punya Lawson, and ada kafe-kafe kat atas ni. Nak cari kopi boleh kat sini lah. Sekarang nak balik hotel kita dulu. Nanti petang keluar balik kat sini sebab sebelah je kan. Dekat je. Hotel yang dekat dengan tempat ni is Gaya Hotel. Lagi satu hotel yang baru yang tinggi tu, Maya Hotel kot nama dia.
Yang ni ada Picasso, tapi yang paling strategik is this one lah. Tadi kita lalu belah belakang, ni nak lalu belah depan pula. Depan-depan ni ada orang macam jual-jual ni lah. Ada orang main alat muzik kat belah sana, tapi tak tahu apa. Nampak? Kalau dekat sini korang jangan pelik kalau jumpa budak-budak yang jalan sorang-sorang macam ni. Dekat sini actually boleh masuk, tapi sebab dia buat renovation, kat sini tutup lah untuk laluan. Tapi not sure lah kalau boleh lalu jalan kaki ke tak. Jom tengok. Tadi Tamrin kita daripada sana. Ni Hotel Ascott. Yang ini Grand Indonesia. So Grand Indonesia ni dekat lah. Lepas tu dekat belah-belah sana ada Plaza Indonesia. Tu semua mall lah. Yang ini kalau korang nak book hotel ni, korang kena pilih Ascott Jalan Kebun Kacang. Kalau ambil Ascott yang lagi satu, dia akan jauh daripada sini lah. Dia yang lagi satu tu Ascott Kuningan. Yang tu bukan dekat area sini, bukan dekat area shopping. Kalau duduk area sini pun, nak pergi Tanah Abang dekat je. Lepas dah simpan barang dekat hotel tadi, kita orang terus ke Pondok Indah Mall 1. Dekat sini ada Pondok Indah Mall 1 dan 2. Yang video sekarang ni adalah Pondok Indah Mall 1. Yang ni fasa yang lama lah. So dia nampak macam mall lama sikit. Sekarang aku ada dekat Pondok Indah Mall. Dia ada Pondok Indah Mall 1 dengan Pondok Indah Mall 2. Yang nombor 2 tu dekat seberang jalan je. Mall ni dia tak ada apa-apa pun, macam biasa je mall dia macam kat Malaysia. Tapi kita orang datang sini sebab nak pergi ke sini, Bindu Samtani. Sebab adik ipar aku nak kahwin. So kita nak beli dia punya beaded lace kat sini. Kita orang nak pergi dekat Majestic and juga kita pergi dekat Tanah Abang. Kat situ yang banyak gila kain, tapi tak jumpa dia punya lace yang dia nak. Sekali datang kat sini memang banyak gila lace. Ini memang tempat untuk cari kain-kain untuk wedding kan, banyak nampak kan. Ini semua lace, beaded lace untuk wedding. And orang kata Rizalman pun datang sini ambil kain. Memang trip kat Jakarta kali ni nak cari, fokuskan untuk cari kain untuk wedding lah. Wedding, kain untuk pengantin dan juga kain untuk family, untuk tempat nanti. Kedai yang menarik, kedai kat bawah ni kan. Ini kedai Lip One ke apa lah. Dia jual kasut running. Dia basically di kedai kasut running lah, untuk local brandnya. Tadi kita dekat belah sini, now kita nak jalan kat belah sini pula. Nak lintas jalan ni dia ada jejantas dia dekat tingkat 2. So tak payah lalu luar. Dia ada connecting bridge. Yang ni pula Pondok Indah Mall 2. Yang ni mall yang baru lah. Kalau korang tengok pun memang nampak mewah, nampak sangat-sangat baru lah. Ada pokok kelapa tinggi pula kat tengah-tengah tu kan. Lain lah. Tapi kita orang tak cukup masa nak jalan-jalan kat sini sebab kita orang nak pergi makan pula. Sebab perut dah lapar babe. Dekat Jakarta ni ada banyak je statue-statue yang macam orang yang pegang api ni kan. Ni dah biasalah. Lepas tu kita orang pula ada juga jalan dekat area-area yang kita nampak macam kesan rusuhan yang berlaku tempoh hari lah kat Jakarta ni. Kalau korang boleh tengok dalam video ni, ada banyak-banyak conteng-conteng dekat jejantas tu. Lepas tu dia punya bus stop ni kena bakar. Kalau tak silap aku, ada juga stesen MRT dan juga dia punya tempat stesen bas tu, yang bas lalu tengah jalan tu kan rosak. Yang jalan ni adalah area dekat kantor DPR dia kot ni aku rasa. Tengok tu, banyak gila kena conteng kat pagar hijau ni ha. So kalau korang masuk ke Tamrin City, boleh makan dekat sini, Because.
Ini memang kita orang suka gila makan di kos ni. Makanan dia macam ni lah. So, cara order dia, korang boleh pergi kat sini. Dia dah letakkan gambar semua ni. Just ambil satu kad, apa-apa yang korang nak ni kan. Lepas tu korang bagi dekat dia punya waiter tu lah. So, antara lauk-lauk yang sedap yang aku recommend, yang ni aku rasa ayam goreng ni semua okey lah. Yang ni sedap, yang ini pun sedap, telur masin sedap. Yang ni pun ada sotong telur masin. Lepas tu this one lah, top recommended. This one, ikan terbang. Yang lain-lain pun boleh lah try, tapi aku tak pasti lah. Tapi biasa kita orang order yang ini. Ni yang paling sedap lah. Yang tadi untuk makan nasi putih, yang ini untuk menu ala carte. Nak makan mi goreng ke, makan nasi goreng. Kat sini ada ayam geprek, ayam penyet semua ada. Fish and chip pun ada. Lepas tu dekat sini dia punya dessert. Lepas tu kat sini ada air. Ini aku punya favourite lah. Es jeruk murni dengan kelapa. Ambil yang belakang. Harga dia pun okey. Air jeruk murni ni dia air kelapa dengan limau. Memang refreshing gila, sedap weh. Setiap kali datang Jakarta memang kita orang akan makan dekat sini. So apa yang kita orang order ni kita orang dah pernah rasa sebelum ni. Memang sedap and recommended. The top choice is ikan terbang. Ni memang korang kena try. Untuk penutup hari kedua ni kita orang dessert pula dekat Hontang yang terletak di dalam Grand Indonesia. Yang ni kita orang nak makan hari pertama hari tu, sedap, so kita orang repeat balik. So itu saja untuk video hari kedua. Untuk video hari ketiga, jumpa korang di video yang akan datang.